Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik bagi kursus GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah bimbingan saya iaitu Puan Nurodiana kerana beliau banyak memberi dorongan dan sokongan kepada saya sehingga saya mampu untuk menyiapkan tugasan kedua bagi kursus ini. Jadi saya akan teruskan kepada agenda yang seterusnya iaitu aspirasi pendidikan. Apa itu aspirasi pendidikan? Aspirasi pendidikan ini merujuk kepada matlamat jangka panjang dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pembangunan generasi akan datang. Jadi kerajaan telah mewujudkan satu aspirasi pendidikan negara bagi meningkatkan lagi kualiti sistem pendidikan, seterusnya bagi membangunkan generasi di masa hadapan yang berilmu pengetahuan yang mampu memimpin negara kita di masa akan datang. Jadi terdapat 7 aspek di dalam aspirasi pendidikan. Yang pertama ialah dari aspek kreativiti, yang kedua dari aspek inovasi, yang kedua dari aspek keusahawanan, yang keempat dari aspek penemuan saintifik, yang kelima dari segi aspek kehebatan teknologi, yang keenam dari segi perlindungan alam sekitar, dan yang terakhir dari aspek pengukuran institusi. Ketujuh-tujuh aspek ini ada di dalam aspirasi pendidikan. Jadi ketujuh-tujuh aspek ini penting bagi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti dan maju di dalam negara kita. Jadi saya akan teruskan kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai SKPM. Jadi apakah itu SKPM? SKPM ini adalah satu instrumen penilaian yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menilai dan meningkatkan lagi kualiti pendidikan di sekolah-sekolah di dalam negara kita. Jadi kerajaan telah menubuhkan satu instrumen iaitu SKPM ini untuk membuat satu penilaian dan untuk membuat satu peningkatan kualiti dari segi sektor pendidikan di negara di sekolah-sekolah kita. Jadi apakah tujuan SKPM ini ditubuhkan? Tujuan SKPM ini ditubuhkan adalah yang pertama untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Dengan adanya SKPM ini, pendidikan dapat mempunyai garis panduan yang sedia ada untuk pengurusan dan proses pengajaran yang efektif. Jadi dengan adanya SKPM ini, proses pengajaran dan pengurusan dapat berjalan dengan lancar dan lebih efektif kerana adanya garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang kedua, tujuan SKPM ini adalah untuk menyediakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan prestasi organisasi pendidikan. Yang ketiga pula, tujuan SKPM ini ditubuhkan adalah bagi peningkatan berterusan dengan memberi tumpuan kepada pembaharuan dalam sistem pendidikan melalui penilaian dan penambahbaikan yang berterusan. Jadi ketiga-tiga tujuan ini adalah hasrat kerajaan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang bermakna dan efektif di dalam negara kita. Jadi terdapat 5 aspek yang perlu diterapkan di dalam SKPM. Yang pertama adalah dari segi kepimpinan dan hala tuju. Yang kedua dari segi pengurusan organisasi sesebuah sekolah atau institusi. Yang ketiga dari segi pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Yang keempat dari segi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dan yang terakhir kemenjadian murid. Jadi kelima-lima aspek ini telah ada di dalam SKPM. Jadi kita sebagai guru yang berjiwa pendidik perlu menerapkan kelima-lima aspek ini bagi mewujudkan hasrat kerajaan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu bagi melahirkan murid yang berilmu pengetahuan dari segi jasmani dan rohani serta mempunyai sasiah tinggi dan tahap sosial yang baik. Jadi sejajar dengan peredaran zaman, SKPM tadi telah berubah kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua
ataupun lebih dikenali sebagai SKPMG2. Jadi kenapa SKPMG2 ini diwujudkan ataupun ditubuhkan? SKPMG2 ni ditubuhkan bagi membentuk satu sistem penilaian yang digunakan untuk menilai kualiti pendidikan di sekolah-sekolah Malaysia. Ia juga diperkenalkan oleh KPM sebagai lanjutan daripada SKPM yang pertama. Jadi SKPMG kedua ini adalah satu lanjutan instrumen daripada SKPM. SKPMG2 ni adalah satu instrumen yang telah ditambah baik oleh kerajaan bagi memantapkan lagi sistem pendidikan di negara kita. Apakah tujuan SKPMG2 ini ditubuhkan? Sama saja dengan tujuan SKPM, tetapi ia telah ditambah baik lagi, iaitu tujuan yang pertama bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. SKPMG2 ini bertujuan memastikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan adalah berkualiti dan berkesan selaras dengan perkembangan pendidikan semasa. Tujuan yang kedua pula adalah menilai dan meningkatkan prestasi sekolah. SKPMG2 ini menyediakan satu rangka kerja untuk menilai dan meningkatkan prestasi sekolah dalam pelbagai aspek, termasuk dari segi pengurusan, kurikulum serta kemudahan dan perkhidmatan yang diberikan kepada murid. Jadi lanjutan daripada SKPM pertama tadi, iaitu SKPMG2 ini adalah bagi memantapkan serta meningkatkan lagi sektor pendidikan, tidak kira dari segi pengurusan, kurikulum ataupun dari segi kemudahan dan perkhidmatan. Jadi kerajaan telah membuat satu rangka kerja yang merangkumi seluruh aspek bagi mewujudkan sektor pendidikan negara yang bertaraf dunia. Jadi terdapat 5 aspirasi pendidikan yang perlu dicapai, iaitu yang pertama dari segi akses kepada murid. Murid-murid ini perlu mendapat pendidikan yang sama rata. Yang kedua pula, kualiti pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, equity. Seorang guru perlu mempunyai sikap equity dalam menyampaikan pendidikan kepada murid-murid di sekolah. Yang keempat, dari segi perpaduan, guru juga berperanan untuk menyatupadukan perpaduan di kalangan murid yang berbilang kaum dan bangsa. Dan yang kelima, kecekapan. Jadi kelima-lima aspirasi pendidikan ini harus diterapkan di dalam diri seorang guru agar dapat menjayakan hasrat kerajaan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti. Jadi terdapat 6 aspirasi murid. Jadi aspirasi ini adalah satu aspirasi yang hendak diwujudkan dan dilahirkan oleh kerajaan di kalangan murid-murid. Yang pertama, kerajaan mahu mewujudkan murid yang berilmu pengetahuan. Yang kedua, kerajaan juga mahu melatih dan melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran berfikir di aras tinggi. Oleh sebab itu, sekarang kerajaan telah membuat satu penilaian yang berasaskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, sebab mereka mahu mewujudkan aspirasi murid ini. Yang ketiga pula, kerajaan mahu melahirkan murid yang mempunyai kemahiran memimpin, kerana di masa hadapan yang akan memimpin negara kita adalah golongan-golongan remaja pada masa kini. Jadi kerajaan mahu melatih dan mendidik murid-murid ini agar mereka dapat memimpin dengan baik. Yang keempat pula adalah kemahiran dua bahasa. Kerajaan mahu melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran dua bahasa, bukan sahaja fasih dan mahir dalam bahasa Melayu, tetapi mereka juga mahir dalam bahasa Inggeris. Yang kelima, kerajaan juga mahu melahirkan murid yang mempunyai etika dan kerohanian yang baik. Selain daripada mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kerajaan juga mahu melahirkan murid yang mempunyai siasat yang baik serta mengamalkan nilai-nilai moral di dalam kehidupan seharian mereka. Dan terakhir, kerajaan juga mahu melahirkan murid yang berpegang teguh kepada identiti nasional. Hal ini dapat membangkitkan lagi semangat patriotik di kalangan murid bagi membangunkan negara serta melindungi negara di masa hadapan. Jadi saya akan teruskan kepada hala 7 pendidikan. Bagi mewujudkan hala 7 pendidikan yang baik, kerajaan telah menubuhkan satu pelan pembangunan pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai
PPPM. Jadi, apakah itu PPPM? PPPM ini adalah satu rancangan strategi KPM untuk memperbaiki lagi sistem pendidikan negara. Matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan, melahirkan modal insan yang berkemahiran dan menyediakan pendidikan secara holistik. PPPM ini bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum, memperkasakan guru dan memberi akses pendidikan kepada semua murid. Jadi, di sini terdapat beberapa anjakan di dalam PPPM dari tahun 2013 sehingga tahun 2025. Anjakan yang pertama adalah bagi menyediakan kesamaan akses kepada pendidikan yang berkualiti serta bertaraf antarabangsa. Itu bagi anjakan yang pertama. Anjakan yang kedua adalah bagi memastikan setiap murid berpotensi dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bagi anjakan ketiga pula, bagi melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Untuk anjakan yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Jadi kerajaan mahu menjadikan profesion perguruan ini sebagai satu sektor utama di dalam sistem pendidikan negara. Untuk anjakan kelima, bagi memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Jadi kerajaan mahu mempermantapkan lagi sektor pendidikan dengan memberi transformasi kepimpinan di setiap sekolah. Bagi anjakan yang keenam pula, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Jadi selain daripada pihak sekolah, kerajaan juga mahu membuat JPN, PPD dan institusi lain dalam membangun bersama-sama dengan sekolah. Hal ini dapat menjadikan sistem pendidikan kita lebih mudah berkembang dengan adanya bantuan daripada pihak luar. Okey, bagi anjakan keempat pula adalah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Sejajar dengan peredaran masa, sistem pendidikan kini perlu menggunakan teknologi bagi memudahkan murid-murid ini belajar di dalam kelas. Oleh itu, kerajaan memperuntukkan gadget-gadget seperti komputer riba di setiap sekolah bagi mewujudkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini. Untuk anjakan ke-8 pula, kita ada mentransformasikan keberupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Untuk anjakan ke-9, adanya bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Jadi kerajaan juga mahu memupuk hubungan di antara ibu bapa dan komuniti bagi membangunkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini agar sistem pendidikan sekolah itu lebih terjamin dan lebih harmoni dengan adanya hubungan baik antara sekolah dengan ibu bapa. Bagi anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Jadi dengan adanya wang ataupun bajet yang telah ditetapkan oleh kerajaan, murid-murid ini dapat jalani pendidikan ataupun pembelajaran di dalam kelas dengan baik kerana adanya teknologi ataupun kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada sekolah. Dan anjakan yang terakhir ialah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Jadi 11 anjakan ini telah ada di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari tahun 2013 sehingga kekini, iaitu pada tahun 2025. Jadi apakah tujuan PPPM ini ditubuhkan? Tujuan PPPM ini ditubuhkan adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan semestinya. Yang kedua, bagi melahirkan pelajar yang murid yang berkemahiran tinggi. Yang ketiga, bagi menyediakan pendidikan secara holistik. Yang keempat, menyelaraskan kurikulum dan pengajaran inovatif. Dan yang terakhir, untuk memperkasakan sumber manusia. Jadi, PPPM ini telah dilaksanakan dalam 2 fasa. Fasa yang pertama berlaku pada tahun 2013 hingga tahun 2025, iaitu kerajaan mahu memfokuskan pada peningkatan kualiti pendidikan dan pengajaran. Namun begitu, telah wujudnya fasa kedua telah dirangka oleh kerajaan pada tahun
yang akan berlangsung pada tahun 2026 hingga 2030, iaitu kerajaan untuk memastikan pendidikan relevan dengan masa depan. Jadi kerajaan mahu mewujudkan fasa kedua ini pada tahun hadapan, iaitu mereka mahu memastikan pendidikan di dalam negara relevan dengan masa depan. Jadi terdapat 3 hala tuju pendidikan yang ingin dicapai oleh kerajaan. Yang pertama, pendidikan yang berteraskan teknologi. Jadi sebagai guru, kita perlu cekap dalam menggunakan teknologi supaya kita dapat memanfaatkannya di dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, pendidikan abad ke-21. Guru perlu ada sikap equity untuk memberikan pendidikan yang bermakna kepada murid-murid. Dan hala tuju yang ketiga adalah pendidikan yang holistik. Pendidikan yang holistik ni adalah guru perlu memberi penekanan kepada perpaduan di kalangan murid dengan membangunkan lagi sasiah mereka serta membentuk nilai murni dan kemahiran sosial di kalangan murid. Jadi saya akan teruskan kepada isi yang terakhir, iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi terdapat 5 implikasi. Yang pertama, dari segi kurikulum. Jadi implikasi kepada guru berjiwa pendidik dari segi kurikulum adalah pembelajaran abad ke-21, iaitu adanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas ataupun di dalam bilik belajar, ataupun lebih dikenali sebagai PDPC. Ini membuatkan guru mahir dalam bidang IT. Jadi di dalam bidang kurikulum ini, kerajaan telah menerapkan pembelajaran abad ke-21, iaitu dengan adanya penggunaan teknologi di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, implikasi terhadap murid. Dengan adanya aspirasi dan hala tuju pendidikan ini, kerajaan mahu membangunkan lagi sasiah murid. Bukan sahaja mereka mempunyai ilmu pengetahuan, tapi kerajaan juga mahu melahirkan murid-murid yang mempunyai sasiah yang baik serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Yang ketiga, implikasi terhadap guru. Kerajaan mahu melatih guru untuk mahir dengan kemahiran yang terkini. Guru dapat kuasai teknologi pendidikan dan kaedah pengajaran yang terkini. Implikasi yang keempat pula adalah dari segi kepimpinan sekolah atau institusi. Jadi dengan adanya aspirasi dan hala tuju pendidikan ini, kerajaan dapat menaik taraf sektor pendidikan sekaligus dapat galakkan murid untuk terus belajar. Dengan adanya pemantapan di dalam sektor pembelajaran di sekolah atau sesuatu institusi. Dan implikasi yang terakhir dari segi latihan guru. Ini bagi memastikan guru itu bersedia untuk menghadapi cabaran di masa hadapan. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru yang berjiwa pendidik. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.